Hello, wahai orang dah tahu tentang channel YouTube yang tak dapat download video kerana langgar Etika. Ya, mulanya saya dah cari dah video tentang tu, tapi malangnya satu pun saya tak jumpa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ya, jadi saya orang pertama yang buat ni lah. Kahap lagi. Maaf, selalu jadi kahap. Ya, mungkin sebab jarang sapu habuk kot. Okey, untuk ni Etika ni, kalau kita langgar Etika memang tak boleh download video lah. Senang lah sekali tu. Apa ni, langgar Etika tak boleh download video. Mulanya saya ingatkan tak boleh download video sampai banyak, rupanya itu langgar Etika. Ya, jadi untuk tu anda yang tidak mahu langgar Etika, pastikan anda tahu dulu tentang Etika YouTube, sebab saya tak tahu. Ya, kalau nak sebut Etika memang saya tak tahulah. Ni video ni masih baik saya jumpa video ni bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia. Ya, kenapa banyak sangat bahasa Indonesia nombor 10? Ya, sebab jumlah penduduk Indonesia kan banyak. Tak apalah, malah bahas tu. Sekarang ni nak bahas tentang video yang, ya, kalau video pendek ke video panjang ke sama je, tak boleh download dah. Bukan saja tak boleh download, malah tak boleh simpan video channel YouTube lain ataupun tunjuk video tu. Okey, untuk siapa yang dah pernah tengok, boleh saja tinggal kat bahagian komen. Ada jugalah orang yang kadang-kadang buat protes. Ya, dekat negara mana saya pun tak tahu. Ya, itu saya tak tahulah protes apa tah. Ya, macam nak cakap, ya, sebenarnya saya dah tengok banyak dah video ni dekat channel YouTube bahasa Siam, India, bahasa Tamil, bahasa Cina, tapi tak ada orang buat video. Ya, orang Jepun ada juga yang buat. Ya, ala-ala apa tah, Ica apakah bulan satu bulan ke 2 bulan ke, kalau apa ni kita langgar, ala kita download video terlalu awal, kena tunggu sampai berapa bulan tadi berapa Januari aja Januari apa ni, kita kena tunggu sampai 1 hari tadi ke. Ya, mungkin mungkin kalau kita download, mungkin kita kena tunggu 1 hari ataupun 2 hari. Ya, itu saya tak tahulah untuk berapa lama tah Islamri tak boleh download video. Ya, itu saya tak tahu. Ya, rasanya kena tunggu sampai tahun 2020 apa tah. Ya, mungkin sampai 3 hari tadi. Ya, mungkin tak dapat. Mulanya saya nak buat video-video anime, video-video lah, video tentang hantu bukan biasa-biasa. Tapi selepas saya tengok potongan dia kat YouTube, ya, rupanya ada bahagian yang dipotong sebab saya tak tahulah kenapa dipotong. Mungkin sebab mungkin sebab tak nak bagi spoiler sangat kot. Ya, maklumlah bisnes di YouTube yang bisnes di Power Gum dengan bisnes di streaming agak berbeza. Okey, tak payah bahas pasal filem lah, kita bahas pasal ni. Kalau video yang tak boleh di-download sampai langgar Etika, itu saya tak tahu sangat. Kadang-kadang saya cuba cari maklumat je dekat channel YouTube lain, tapi semuanya orang India, orang Thailand, orang Jepun, orang Indonesia dengan orang Malaysia tak buat tadi. Saya ikut yang pertama. Alhamdulillah lah kalau saya yang pertama. Kalau ada yang buat, sila komen kat channel YouTube saya ni. Ya, saya nak tengok channel YouTube anda kalau anda yang buat video ni. Ya, maklumlah, saya pun tengah bosan sekarang ni. Saya pun tengok video-video lain juga. Ya, yang ni pun tak kena langgar Etika juga video ni, sebab saya pun buat video ni pun sebab ya dah cari banyak dah video ni dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Inggeris saya tak faham, bahasa Tamil saya tak faham, bahasa Bugis ke, bahasa Latin ke, semua saya tak faham. Ya, kalau bahasa Indonesia dengan Melayu saya faham lah. Ya, malangnya tak ada channel YouTube fakta yang lain yang buat kecuali saya. Ya, itu saya tak tahulah kenapa tak buat video tentang Bilibili dengan YouTube dengan Etika semua ni. Saya pun tak tahu, sila komen. Okey lah, untuk ni bulan 1, bulan 2, bulan 3, ya, saya pun tak tahulah berapa lama lagi saya kena tunggu untuk Islamri tayang. Ya, untuk ni saya harap tak langgar Etika. Yang untuk ni saya berharap ada orang tekan butang subscribe atau loceng. Amin. Yang semoga satu nanti Kedah di arah Padang Terap yang Kuala Lengang akan ada studio filem, studio animasi. Amin. Ya,
Semoga doa ini terjadilah, makbullah. Ya, maklumlah, saya selalu berharap dapat kerja. Kat mana? Tunggu abang bawa pergi Kuala Lumpur untuk dapatkan kerja kat studio animasi atau studio filem agak lama. Ya, sebab tu saya nak belajar dapat lesen kereta. Semoga saya dapat lesen kereta dengan cepat. Amin. Semoga cepat-cepatlah dapat. Amin.